Ramadan di Naratiwat. Assalamualaikum, kembali lagi ke channel The Ajmal Family. Dua-dua dia. Apa ya? Sebelum itu, kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber dan juga para penonton yang telah menonton video kami yang bertajuk Balik Kampung Lalu Thailand, yang telah ditonton lebih daripada 25,000 kali oleh para penonton sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Bermula dari masalah kesesakan lalu lintas yang biasa berlaku ketika musim perayaan dan jalan raya yang berliku di Titiwangsa dan Greek, tercetuslah idea untuk kami balik beraya di Kampung Alusta bertolak dari Kuala Terengganu melalui Selatan Thai. Cara untuk kita bawa masuk kereta ke Thailand bermula dengan melepasi imigresen Malaysia terlebih dahulu. Di sini mudah saja, tak perlu turun kereta, hanya hulur pasport kepada pegawai, selepas cop terus bergerak ke sempadan. Di sempadan Thailand nanti barulah kita perlu mengemukakan beberapa dokumen. Di bahagian imigresen, penumpang perlu bawa pasport dan cop di kaunter dalam, manakala pemandu di kaunter luar, dan perlu bawa sekali borang maklumat kenderaan serta senarai penumpang iaitu borang TM2 dan TM3. Selesai cop pasport, owner kereta boleh ke kaunter custom untuk serahkan pasport, geran dan slip insurans untuk mendapatkan surat kebenaran bawa masuk kenderaan ke Thailand. Surat ini perlu dipulangkan ketika keluar dari Thailand nanti. Kita dah selesai. Jom kita masuk ke Thailand. Oh ya, sebelum itu semua penumpang perlu mengisi borang Thailand Digital Arrival Card TDAC secara online seawal 3 hari sebelum tarikh masuk. Sedang cerita nak memudahkan urusan, hubungi saja ejen insurans Thailand. Mereka akan bantu uruskan semuanya. Setelah selesai semuanya, Alhamdulillah, welcome to Thailand. Keluar saja dari pos sempadan, kita akan masuk ke Pekan Golok yang terletak dalam wilayah Naratiwat. Perkara penting untuk kita tahu, masuk saja ke 3 wilayah selatan Thai iaitu Yala, Naratiwat dan Patani memang tak boleh nak buat roaming internet dari Malaysia. Kerajaan mereka sekat atas faktor keselamatan. Jadi kita kena beli juga SIM card di sini. Jangan risau, SIM card dan pakej unlimited internet di sini agak murah. Dalam 120 baht sekitar RM15 saja. Alang-alang tu nak kena tukar duit juga. Ada banyak money changer di Pekan Golok, tinggal kita bandingkan saja kadar tukarannya. Tadi saya tanya penjual SIM card, dekat mana lokasi Bazar Ramadan dekat Naratiwat. Dia kata search je Naratiwat City Museum. Tengok masa dalam sejam juga perjalanan. Naratiwat adalah sebahagian daripada wilayah-wilayah selatan Thailand yang majoritinya adalah penduduk Melayu Islam. Sejarahnya mengikat kita semua orang Melayu Malaysia yang memang mempunyai persamaan dari segi agama, kaum dan dialek Melayu Kelantan. Sebelum terwujudnya sempadan negara seperti di hari ini, penduduk di sini khususnya di Patani mempunyai sejarah kesultanan dan keilmuan ulama yang panjang. Perjuangan mereka jatuh bangun mempertahankan tanah air mereka dari tentera Siam akhirnya terpaksa memisahkan mereka dengan saudara mereka di Kelantan dalam perjanjian Bangkok 1909, di mana wilayah Patani, Songkhla, Naratiwat, Yala dan Satun diberikan kepada pemerintah Siam, manakala Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis diberikan kepada penjajah British yang akhirnya membentuk Malaysia pada hari ini. Akibat penjajahan dan pencaturan politik, terpisahlah saudara seagama dan sebangsa kita kepada dua negara yang berbeza. Okay, sikit lagi kami nak sampai dekat Naratiwat, tapi kita nak singgah semayang dulu kejap dekat PTT, dekat stesen minyak. Sebab nanti kan tak terkejar-kejar nak masuk maghrib buka puasa nanti. Siap dah solat jamak Johor dengan Asar.
Sini perempuan, yang lelaki. Tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan. Semakin dekat dengan pusat bandar, semakin padat dengan manusia. Memang ramai peniaga-peniaga yang menjual juadah berbuka puasa di tepi-tepi jalan. Cuma kami nak singgah kejap dekat Ramadan Street Food Naratiwat. Okey, sebelum buka puasa kita dah sampai di Pekan Naratiwat ni. Kami petang ni kita akan buka puasa di sebuah restoran di tepi sungai. Pukul 6 Pukul 6.30. Tapi sekarang ni baru pukul 5 lebih. dekat Malaysia buka. Dia sama je, kat Malaysia pukul 7.30, kat sini 6.30 lah. Jadi sebelum kita pergi ke restoran untuk buka puasa, kita singgah dulu tengok keadaan dan suasana yang ada dekat Bazar Ramadan di Naratiwat ni. Ni budak ni dah testing dah. Tak puasa ke? Ayam. Oh. Apa tu dia? Oh. Kecil-kecil. Orange. Oh. Ya. Boleh. Jus Gini. Hai. Kalau diikutkan macam tak banyak pilihan sangat lah makanan-makanan yang ada, ataupun mungkin dia dah nak raya ramai yang dah tutup. Tapi sebenarnya kunjungan kita ke Bazar Ramadan ni bukanlah untuk beli makanan sangat pun, tapi untuk tengok-tengok vibe je, suasana, merasai suasana dan pengalaman orang-orang sini berbuka puasa dan berjualan di Bazar Ramadan. Okey, dari Bazar Ramadan ke Nom Rudi Naratiwat 4 minit je. Jom. Tadi masa di bazar, ada seorang peniaga tanya, dari Malaysia ke? Kami jawab, ya. Terus dia sambung, mesti nak berbuka dekat Nom Rudi kan? Kami pun terkejut, macam mana dia boleh tahu? Kalau datang Naratiwat, ada satu tempat ni, orang kata wajib singgah, Nom Rudi. Mungkin sebab tempat ni memang jadi spot wajib, terutamanya untuk pelawat luar. Meja makan betul-betul tepi sungai. Angin sepoi-sepoi dengan dekor lampu atas pokok, memang vibe dia lain macam. Makanan pula kami order tom yum, yang ni memang padu. Siakap 3 rasa, daging goreng bawang putih, kailan, semua cukup rasa. Tapi kalau nak jujur, rasa dia tak jauh beza pun dengan kedai tom yum kat Malaysia. Cuma bezanya kita makan dekat Thailand, negara asal tom yum ni. Petang tu kami sampai awal sikit, sempatlah tengok suasana dari terang sampai masuk waktu berbuka. Time tu memang syahdu. Dekat sini dia belanja suasana, duduk makan tepi sungai, lampu-lampu menyala waktu malam, ditambah pula momen berbuka puasa. Itu yang buat pengalaman itu jadi lain. Kadang-kadang yang kami cari bukan makanan luar biasa, tapi suasana yang tidak berada di tempat yang lain. Jom ke chalet pula. Asalnya kami nak check in bilik dulu. Sekali tengok peta, resort ni duduk atas lagi dari Pekan Naratiwat. Jadi kami decide berbuka puasa dulu di Naratiwat, barulah check in bilik. Resort ni punyalah payah kami nak booking kalau musim biasa, penuh saja. Jadinya rezeki kami bulan puasa ni lah kami dapat menginap di sini, tak ada pengunjung. Bilik besar tu kita tengok. Ni slipper mami ke Kak Fia?
Tari. Halo. Merdeka. Ada toilet. Saya nak makan Papa Zola. Yang ini dia katil panjang. Boleh bergolek dari sini sampai sini. Tu dia. Ni toilet. Tu kita tengok toilet dia. Alamak, rosak. Rosak. Pukul 11, 8 minit malam. Kat Malaysia pukul 12 lah. Jadi kita nak keluar balik. Ini masa rumah aku di sini. Dari hari Ahad nak keluar balik pergi ke Dekat dengan Wang Fair. kat mana? Dekat dengan Kampung tadi. Nak pergi balik sana Lagi nak pergi untuk nak cari makanan. untuk sahur. Ini suasana malam pukul 11 malam di Wawa Beach Resort. Sebenarnya sangat berangin lah. Kita tak tahu dekat laut macam mana. Sangat berangin. Saya dah ke Pekan Naratiwan. Tengok apa yang ada pukul 12 malam ni. Nampak gayanya macam dah banyak dah tutup. Tapi tak apa, ada juga yang tengah buka lagi. Jadi kita tengok je lah apa yang ada. Weh ni ada ikan besar ni. Dia jual macam macam mana nak tutup? gayanya memang betul lah. Ni pun dah pukul 11 lebih dah nak tutup semua. Jadi tak apa juga nak cari makanan, tak ada pilihan sangat. Okay, di seberang sana dia ada Rim Quen Market yang biasa kita makan tepi sungai. Dia jual pelbagai makanan lah. Tapi kat kawasan tepi-tepi ni semua dah tutup. Jadi saya nak pergi tengok dulu tempat tu. Kot-kot ada buka lagi dan dah boleh jual. Ada jualan lagi, boleh lah kita tengok. Kot-kot ada boleh. Dia sahur kat sini. Tutup lah. Tak ada. Kosong. Kosong Okey. Okey, misi gagal Perhimpunan market pun dah tutup. So budak-budak berlapar, kita berlapar ni nak cari makanan. Mungkin nak buat bekal untuk sahur. Jadi kita kena tanya kot orang-orang sini kat mana ada kedai buka ke. Tadi memang nampak ada macam warung-warung ataupun kedai-kedai tepi jalan tu yang buka. Tapi persoalannya sesuai tak untuk awak budak-budak ni. Tempat makan tak ada. Sekali tengok Arnab je lah. Arnab homestay ikan laga. Tapi kau tak habis ni challenge. Dia macam guna kertas waktu dia habis. Boleh ke tak? Bukan semua orang boleh main. Boleh lah dia masuk naik, tapi kena pegang tak boleh nak lepas gitu. Relax je pakai seluar pendek jaga.
Kalau saya memang tak boleh lah. Kita ni penakut. Okey tak? Dari dia tempat tadi tu, pusing punya pusing. Dah jumpa juga kot. Okey lah kot. Dia Diana and Dini Cafe. Dekat mana? Kat depan masjid. Masjid Naratiwat. Ni depan ni Masjid Naratiwat. So kita makan kat tepi jalan macam ni. Rasa macam menarik. Dia susun bersih Okey kedai tu. Susun. Ada roti. nasi panas. Boleh tengok ke? Kurang kari. Ada menu ni. Ada ke menu ke apa? Ada. Apa ya Allah? Setai. Kita tanya je lah. Masker panas ada. Masker panas ada. Tu canai. Jam pakai ini. Ada kabu. Air. Diana and Dini. Ni Masjid Naratiwat Masjid wilayah Naratiwat. Tapi ada pokok-pokok tak apa nampak so, nak tengok ke dalam. Saya pernah semayang kat sini dulu. Nanti makan azhar tak azhar ni. Ni azhar ni. Mana Ustaz Azhar? Azhar ni. Sekali. Dia kereta BM dia cok dulu. Parking dia dulu. Dia ada nak basikal. Bila ni? Kalau lepas. Lepas nanti dia ada off ada. Ini Habib Zahid, pemilik kafe yang mesra melayani kami. Beliau berkongsi pengalamannya tahun lepas ke Bike Week Terengganu. Sampai jumpa dengan Ustaz Azhar Idrus. Dapatlah kami seorang subscriber yang subscribe channel The Ajmal Family depan mata. Terima kasih Abang Hid. Makanan dah sampai. Sebenarnya Mana ada ini kupat sotong. Tapi colour lain sikit lah dengan Terengganu. Ni air apa? Okey. Pagi ni kami nak check out. Pukul 11 pagi ni. Allah terangnya. Mata pun tak boleh buka. Tengok dia punya cuaca dia sangat-sangat terik Okey, ini suasana waktu siang. Malam tadi kita sampai malam. Lepas berbuka puasa baru kita check in dekat Wawa Beach Resort ni. So ni kita nak check out barulah kita boleh tengok pemandangan di luar kan. Jadi dekat luar ni memang betul-betul tepi pantai lah. Dia macam kalau kita tengok dekat Terengganu ni, saya rasa dekat belah-belah kawasan penarik kat Setiu tu. Dia punya vibe dia macam dekat penarik Setiu. Jom tengok kan. Besar. Dia punya kawasan dia macam ni lah. Malam baru atau siang baru nampak ni. Tadi tak nampak. Ni bilik kita lah. Ada 2 bilik tau. ada Okay, tengok sikit belah sini. Ni bulan puasa, so tak ramai orang. Bulan puasa tak ramai orang. Tapi biasa kalau bulan-bulan biasa, bulan-bulan selain Ramadan, memang penuh. Ni sini boleh lalu ni macam laluan dia. Boleh bakar-bakar sini kan. Tu ada orang buat BBQ ni. malam-malam boleh. Kawasan dia. Malam-malam sedap. Tapi pantai dia typical, pantai dia tak nampak bersih sangat lah. Buat dia. Inilah keadaan di Wawa Beach Resort. Berkenaan minyak, last kita isi di Machang, di Caltex Machang, full tank dekat RM300 dah.
RM4.12 sekarang ni diesel B7. So dah berjalan sampai ke Patani ni lebih kurang 232 km dan masih ada lagi 737 km lagi berbaki dan tak luak pun tengok, Alhamdulillah. Minyak pun okey. Dia punya ratio 8 liter untuk 100 km. InsyaAllah boleh sampai ke Alustar dengan minyak yang cukup. Okey, kita nak pergi singgah dulu beli ayam bakar. Kita mari tengok kau tu be. Air golek. Air bukan air golek. Air payah tu. Dia bakar dalam payah be. Allahu Akbar. Kita tengok air dia hok masuk dah ni beribu ekor be. Alhamdulillah dah sampai di ayam bakar halal. Ini saya dapat tahu daripada Adnan Kaki Jalai. Ni baru pukul 1.30 tengah hari pun dah ramai orang macam ni. Masya Allah, beribu-ribu ekor dia bakar. Nanti kita nak tengok. Okay, kita tengok ayam dia macam mana. Kita tengok. Kena ambil nombor dulu, nombor 44. Mencabarnya dia panggil nombor tu guna bahasa Thailand. Dan kita pun tak tahu. Tengok tadi nombor orang-orang ni baru dapat dalam 20, 30. Jadi kita kena tunggu lama lagi lah. Dia minta nombor, bila dia panggil nombor baru kita order kita nak berapa ekor. Berapa banyak ni? Masa ni nak 3 ekor? 3. Ke 480. Jadi 1,000. Ini sekor. Oh, ini sekor. Ini sekor. Okey. Jadi 2 ekor. 2 ekor lagi. 45 ค่ะ45มีไหมคะ Oh no, tengok botol-botol ni. 46ค่ะ46 Oh,มัดติดตัว itu je dah. Macam okey. Okey, selesai 3 ekor. Alhamdulillah beres. Dia tak berapa faham sikit bahasa Melayu tapi boleh lah. Yalah, kita settlekan. Selalunya kalau nak keluar di sempadan Bukit Kayu Hitam, memang kena lalui wilayah Songkhla atau biasa orang kita panggil Hat Nyai. Orang rumah saya nak beli beberapa barang keperluan raya macam kacang-kacang untuk para tetamu yang datang beraya di rumah Tok Wan. Saya tinggalkan dia di Pasar Kim Yong yang terkenal dengan macam-macam jualan barang makanan. Sambil tu saya bawa anak-anak lelaki pergi solat jamak qasar di masjid. Dah beberapa kali saya datang ke Hat Nyai dan ini kali pertama saya dapat hadir ke Masjid Sahih Pakistan di tengah bandar Hat Nyai. Menariknya, masjid ini dibina sekitar tahun 1937, lebih awal daripada penubuhan negara Pakistan sendiri. Ia diasaskan oleh komuniti pedagang Muslim dari India yang merantau jauh ke selatan Thailand dan menjadikan masjid ini sebagai pusat ibadah dan tempat berkumpul. Walaupun Hat Nyai bukan kawasan majoriti Muslim, masjid ini masih kekal aktif hingga ke hari ini. Tengok kedai katuk Dek Cha Bang Loh tengah renovate bulan puasa ni.
Okey, kita berkepuasa di Central Hatnai Mall. Kalau anda bawa ada stroller, boleh parking dekat sikit dekat bawah dekat family parking. Kalau stroller lah. Tak bawa stroller tak boleh. Kalau tak ada stroller, minta maaf banyak-banyak ya. Okey, kita nak ke atas dulu tengok apa yang ada. Sekarang pun dah pukul 5.30. Sejam lagi nak buka puasa. So, sedap ke dalam kosong ni? Aduh, macam tak menjerakan sangat. Okay, suasana di Hatnai Central. Dekat-dekat raya dah ni, tak semeriah lah yang macam biasa-biasa. Bakso. Jelly kan? Ni buah. Ini buah. Ni buah, ni jelly eh. Ini buah kan? Ni macam tomo. Menu berbuka puasa, bawa ayam tadi, ayam ahlam, kita beratur ramai. Lepas tu order lagi sini dekat kedai ni, kedai Jenny. Ayam Mexican grill, ada omelette. Lepas tu ada budak-budak ni makan apa nama ni, ayam susu, pad thai dan macam-macam lagi. Ramadan di Naratiwat.